5 jambatan siap, 3 lagi menjelang hujung tahun ini. Menurut Timbalan Premier, Datuk Amar Douglas Uga Embas, tahun ini Kerajaan Gabungan Parti Sarawak sebagai tulang belakang Kerajaan Sarawak telah menuai 5 jambatan yang telah siap. Ini adalah jambatan yang kelima yang telah siap dari 16 jambatan yang kita bina di Coastal Highway. Kita dah siap di Merudi, di Jepak, Muara Lasak, Petang Rajang, dan ini yang kelima. Dan tidak lama lagi di Lingga, Petalupa 2, Igan juga dijangka dapat siap. Beliau katanya sangat gembira dengan siapnya 5 jambatan setakat ini. We are very happy because that was our target and the contractor able to deliver. So and then rakyat pun lama dah nunggu. Ini dah berapa lama dah nunggu. So once it's completed, that's why we impress upon to the contractor that they must complete the project on time. And our JKR are monitoring all this project closely. Douglas Uga yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan memberitahu Jambatan Batang Saribas 1 akan dirasmikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jambatan ini akan diresmikan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Hari ini tugas kita adalah untuk membenarkan jambatan ini diguna. Untuk hari keterubah jambatan tu oleh tengah kereta hari pusat ke Bladin, dari Bladin ke pusat. Itu tugas kita pada hari ini. Jambatan yang cukup cantik. I can see all the YB semua senyum. So kita harap bahawa ia akan membawa kemajuan kepada kawasan itu. Beliau menambah, siapnya jambatan Batang Saribas 1 akan merancakkan ekonomi setempat. Kosnya adalah 375,500,000 ya. 1.55 kilometer. Kita yakin kegiatan ekonomi, sosial dan untuk komuniti ini akan lebih mudah. So inilah bukti bahawa kerajaan DPS di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak tidak cuma menabur janji, apa yang dijanji kita laksanakan, dan inilah nyata nampak the very clear evidence that all the promise that we make will continue to deliver to the rakyat. Bagi pemangku daerah Pusa, Jamain Wahab, Jambatan Batang Saribas 1 selain meningkatkan mobiliti, akan mempercepatkan aspek pembangunan lain di daerah ini. Perkembangan dari segi perhubungan, demand masa dan sebagainya. Jadi urusan perhubungan di antara dua kampung di Kampung Pusat dan Bladin yang akan jadi lebih dekat. Dan untuk di kawasan lain pun saya percaya ia akan lebih mudah dihubungi dengan adanya jambatan. Kalau berbanding dengan dulu, kalau menggunakan feri mengambil masalah. Kalau sekurang-kurangnya 30 minit memang ada untuk kita menunggu feri seterusnya sampai ke seberang. Jadi dengan siapnya jambatan, saya percaya dapat dijimatkan even sampai 5 minit pun kita boleh sampai ke seberang. Itu juga ia akan mempercepatkan dari segi pembangunan lah. Hantar-hantar dia sekolah besar ke satu pun senang juga. Saya dah sikut-sangkut lah. Dipilih waktu. Nang terima kasih nona lah kepada kerajaan tu. Terima kasih di mana supaya kami senang berjalan lah. Sopong Pusat, Bladin. Kita nak pergi berjalan-jalan lah. Senang hati dengan jambatan siap. Ya, puas hati, terima kasih dengan kerajaan. Kanggo perkorban dengan rakyat. Dari segi sudut ekonomi memang sesuatu yang bagus di mana hasil-hasil daripada kawasan-kawasan setempat, produk-produk setempat memang boleh dipasarkan ke lebih jauh lah. Kalau sebelum tu makin jambatan pun, makin feri pun dekat, tapi lebih dekat lagi bila jambatan tu dah siap. Harapan kami supaya coastalway yang sedia ada kini tu, yang jambatan yang dapat siap sepenuhnya bagi menjamin keselesaan dan memberi kemudahan lah kepada penduduk. Terima kasih juga kepada Premier yang telah banyak berkorban dan memberi peruntukan yang besar kepada negeri Sarawak.